Okey guys, cuba korang bayangkan situasi ni. Dalam dunia politik kita, biasanya kalau seseorang tu ada rahsia besar atau ada kes yang boleh buat dia masuk lokap, apa benda pertama yang dia akan buat untuk selamatkan diri? Mesti dia akan duduk diam-diam, low profile, atau paling senang, dia pergi cium tangan orang yang berkuasa, kan? Itulah poin paling pedas yang Rafizi Ramli cuba sampaikan dalam video ni. Dia bawa satu logik yang sangat mudah untuk kita fikirkan. Kalau betul dia ada fail rasuah atau kes salah laku, buat apa dia nak cari pasal dengan pihak berkuasa macam SPRM? Cara paling selamat untuk self-preservation atau jaga tengkuk sendiri adalah dengan membodek, bukan dengan melanggar. Sebab tu dia kata, bila dia berani bersuara lantang, terutamanya dalam isu saham Azam Baki, itu sebenarnya sijil yang menunjukkan dia memang tak ada apa nak disembunyikan. Dia tak takut sebab memang tak ada fail yang boleh dipetik pun. Logiknya, orang yang berani lawan ni selalunya orang yang bersih sebab kalau dia kotor, dia takkan berani buka mulut langsung. Menariknya, Rafizi juga dedahkan yang dia sebenarnya ada jalan mudah untuk hidup senang. Dia boleh je terima jawatan lantikan yang ditawarkan, duduk depan sekali dalam majlis dan bermanis muka dengan pemimpin. Tapi dia pilih untuk tak buat semua tu. Bagi dia, buat apa nak berlakon cium tangan semata-mata nak tutup lubang, sedangkan dia boleh berdiri atas prinsip sendiri. Kalau kita tengok dari sudut pandang saya, mesej ni sebenarnya satu tamparan hebat kepada budaya politik janji selamat. Beliau nak kita faham bahawa dalam politik, keberanian untuk dikritik dan disiasat itu sendiri adalah satu bentuk integriti. Beliau lebih rela disiasat daripada kena membodek untuk tutup kes. Jadi kesimpulannya mudah je. Kalau kita nampak seseorang tu berani sangat langgar arus, walaupun berisiko kena buka fail, besar kemungkinan memang fail tu tak wujud pun. Korang setuju tak dengan cara fikir Rafizi ni? Ke korang rasa dalam politik ni ada taktik lain yang kita tak nampak? Cuba korang kongsikan pendapat kat bawah. Saya nak tahu juga apa pandangan korang.